Dan ada pilihan untuk bayar guna EPP. EPP ni maksudnya dia bayar guna kredit card. Okey. Tapi hanya 2 bank sahaja boleh. Maybank dan CIMB. So, bila kita guna EPP ni, klien akan bayar setahun tu kat kita. So, kita akan dapat langsung lah. Bagi kredit kad tu. Komisen kita dapat yearly lah. Yearly punya komisen lah. Tak, maksudnya bulan tu dia akan tarik terus setahun. Kira kita close case, kita ada kredit card Maybank atau CIMB kan? Ada okey, kita bayar guna kredit card ni, tapi kredit card ni bayar setahun terus lah. RM1,200 untuk setahun, tapi kau bayar bulan-bulan je dekat bank. Oh macam tu. Dia easy payment plan lah, dia tak ada interest, 0% interest rate. Tapi kita dapat itu dia macam katalah buat 5,000 TPC, berapa komisen hang dapat kali ini? Kira apa sih? Tahu? Dapat 1,500. So, hang boleh berusaha income. Katalah hang dapat 10,000 TPC. 5,000 orang yang ada kredit kad, 5,000 lagi dia tak ada kredit kad. So, banyak besar. So, hang dapat lah, hang ni dapat RM105, hang dapat RM1,500. So, hang akan kewangan hang semakin okey kan. Setiap bulan hang akan cari orang yang ada kredit kad juga. Nak close dia tengah ada kredit kad. Ada kredit kad Maybank atau CIMB lah. So, kita tahu kan dapat. So dia boleh bayar kat situ terus je. Maksudnya Malaysia tak tarik dah lah daripada dia. Setiap bulan dia bank dia legal dia. Lepas ni. Betul. Dah, tapi dalam kredit kad tu kadang-kadang dia takut lagi takut duit dia nak kena guna lah apa. Lah ni ada kacau dengan duit ni dia tu. Tak ada lah kan. Dia duit dalam bank dia tak kacau, kredit kad lah. Itulah kredit kad dia limit dia RM8,000. RM1,800. Okey. RM1,800 ni bank hold. So boleh guna lagi RM9,200. Tapi kita tanya tak dia apa nama lah ni bagi dia beri Pandai dia limit dia berapa DE ke? Kena tanya tak? Ya juga nak tanya. Kadang limit tak cukup tak boleh ke Pak Rahman. Tu lah. Kena tanya lah. Tanya apa okey. Dah sebab dia kata pasal apa nak kena ambil setahun pula biar bulan-bulan lah ni bukan bank lah. Contohlah dia kata pasal apa. Dia tapi hang bagi idea macam ni, kita kalau bayar ini ada cashback RM20. Hang bagilah RM20. Oh, kita dah tahu dah tu. Dah jadi lagi bagus dia dapat RM100 cashback. Abang ambil tu. Kita dah dapat dah RM1,500 dah. Ada kalau uang. Bijak juga tu. Lah dah buat dah, boleh tak? Dah recurring dah, boleh nak tengah. Kalau dia nak bayar setahun boleh. Ada yang dekat dah personal kan. Dah, bukan dia nak kira bayar setahun dah. Kita mak ada wajib bayar. Nak pakai kredit kad. Kalau orang yang dah bayar dah, cakap lah. Kalau ni kami tengah buat offer. Okey. Untuk bayar setahun. Okey. Untuk bayar apa kredit kad ni ada easy payment. Dapat RM100 cashback. Nak buat lah. Dia sama juga macam bayar bulan-bulan ni. Cuma ni bayar kredit kad, kita bayar kat bank lah. Tu dapat RM100 cashback. Yang mana baru close bulan ni boleh kan? Boleh ya? Boleh ni balik kan? Tapi lah ni kita nak abang dia macam mana, kita nak abang dia banyak bulan-bulan, dia tetap kena banyak bulan-bulan pun, maknanya dia pun tahu. Betul tak? Tapi masalahnya bila kita dah awal-awal tu pilih monthly. Apa payment frequent kan? Pilih monthly. Kalau kita bayar full pun jangan dapat monthly juga. Kalau yang dah ni kita akan dapat monthly ya. Ya. Cuma resolusi okey ya. Resolusi lah. Tak dapat dah full kalau yang dah close dah. Kalau yang tak close tu boleh ya, kita nak bayar terus kita. Kita pilih apa payment frequent tu pilih yearly. Lepas tu tahun depan
Lepas jadi kok. Dia kata nak beli kredit kad terakhir. Dia tak tahu nak beli kredit kad. Tak payah fikir lah. So dah ni kalau kredit kad pun macam kok aku ni dia buat dengan kredit kad kan. So maksudnya dia akan tarik apa sebulan-sebulan tu daripada itulah limit dia 8,000 tu lah. Dia akan tarik daripada situ lah. RM1.5, RM1.5 betul tak? Dan dia tiap bulan pun dia kena bayar kau lah RM1.5 dekat bank tu. Dia kata kredit kad ni kita boleh pilih. Bayar tu kata nak bayar RM1,500 lah. RM1,500 lah. Dia boleh pilih. RM1,500 dia nak bayar kat bank 6 kali ataupun 12 kali. RM1,800 tu dia boleh bayar kat bank. Yang tu kita dia setting macam mana tu? Ya, tu kita boleh pilih macam nak bayar tu dia pilih EPP. Lepas tu pilih kredit kad Maybank ke CIMB, kita pilih nak 6 kali ke 12 kali. Waktu dia buat tu. Lepas tu kita nak buat payment tu. Okey. Faham. Okey. Faham? Senang tu. Kita tak payah fikir apa pasal ni. Pasal kita ni aku nak kerja kerja ni. Kan dia tahu dah kita ambil ni, dia bawa pulang duit. Arif tu. Tapi tak apalah, yang ni aku dah full up. Dia bagi balik 2 bulan balik. Okey ya. Aku lihat hari tu aku dapat commission sikit. Kali ni saya dapat 1,000 lebih ni. So macam tu lah. Kita boleh push kita punya income lah. Setiap bulan collect 5,000 TPC yang buat yang ni. So ada RM1,500 lah. Confirm. Okey. Tak banyak ni semua boleh. Macam sejadah mana boleh lain lah. Tapi lah ni isu dia kalau contoh lah ni adakah aku kena tukar balik tu yang monthly apa tu kena ni? Oh, tak payah. Sebagai aku boleh claim aku pula buat. Ya. Boleh je nak buat. Dia complicated kalau nak income sekata ni. Tak macam kes kok aku tu simple-simple dia boleh bagi aku semua aku ya. Boleh kok tu. Kamu boleh juga nak dapat income terus kan. Kamu boleh buat apa alteration form, minor alteration form, tukar jadi yearly. Payment circle tu jadi yearly. So terus dia bayar. Besar seperti itu. Tapi kena syarat dia kena tukar kan itu yearly you know. Ya, baru dapat income seperti itu. Okey, Kalau faham. ada macam bayar bulan-bulan, dapat bulan-bulan lah. Okey je, dapat bulan-bulan pun. Bulan-bulan ni okey sikit. Cuma tu lah. Kadang-kadang hari tang kita nak kena guna banyak kan. So alhamdulillah bulan start bulan 7 ni pastikan yang close tu bayar yearly lah. Tanya kredit kad ada ke tak? Semua yang dah close tu yang dah close kita nak tukar tu tak syok sikit sebab kita dapat bulan lah. Lepas tu kita nak bagi cashback tu kan. Tak payah ambil cashback. Kalau close ni boleh nak dapat income seperti ni. Kena tukar payment method, kena isi form, minor alteration form. Boleh buat kan. Payment frequent tu tukar kepada yearly. Lepas tu dia bayar mati lagi 11 bulan. Itu dapat duit. Tu dapat lah seperti ni. Sampai 12 bulan juga pasal. Adanya 12 bulan bukannya baki tak. Masa kena bayar 12 bulan tak. Bayar 12 bulan lepas tu dapat lah seperti income. 12 bulan kau maksudnya dia akan dia bayar jadi lebih setahun. Tahun lebih lah kan macam tu lah. Macam dia bayar 2 bulan jadi setahun 2 bulan lah dia bayar. Tapi kredit kad selalu macam mana habit orang aku tak tahu macam mana. Kan macam buku lah. Dia setiap bulan kan buy statement kena bayar apa. Dia bayar lah statement. Banyak daripada gaji tu banyak lah kan. Betul lah. Transfer lah kalau dia pakai bank, dia transfer daripada account bank dia pergi kredit kad lah. Dia nak add MAE juga. Kalau speditor ni cek dekat lah. Dia macam speditor. Dia guna duit bank baru bayar, tapi dia bayar bulan-bulan. Sebab ni tak ada interest lah, speditor ada interest. Speditor dah. Kalau buat 3 bulan tak ada interest. Ada interest lah. Kalau buat 2 bulan, 4 bulan tu ada interest. Maksudnya tu macam kredit kad Shopee je lah aktif lah Shopee. Shopee dia ada SPayLater dengan satu lagi apa? Loan. Bukan, SPayLater ada satu lagi apa? Laptop paylater. Tak, SPayLater ada satu lagi. Shopee Pay kot. Shopee Pay berapa? Shopee tu bayar dengan Shopee. Itu lah.